riwayat orang takwa dia takut ambil lebih satu. Sebab bayangkan kita dah ambil 6 belah kanan tau, yang belah kiri dengan dalam beg lagi, bawa pula beg yang besar, bawa luggage. Okey, ni semua untuk keturunan aku semua ni, letak semua. Tonton sampai kat hujung ada 30 orang sampai kat meja. Sorry cik, makanan dah habis. Tuan-tuan, apa nak jawab depan Tuhan dan depan dia? Sebab dia ada hak ke atas nasi tu, tapi kita sudah rembat. First come first serve lah da'i. Bukan itu cara dia. Orang takwa dia akan hati-hati. Ni kalau aku ambil lebih ni, ada tak orang tak dapat makan? Ini takwa. Dengan takwa itulah sebenarnya tuan-tuan akan menjaga hubungan kita dengan orang, jaga hubungan kita dengan keluarga. Ni kalau aku cakap ni sakit hati tak orang? Kan kita kan jenis memegang satu mazhab, mulut je jahat, hati baik, membongak ya tuan-tuan. Tak wujud pun tuan-tuan, mulut jahat, hati baik tak wujud. Engkau memang hati jahat, sebab tu mulut kau jahat. Tu je pendek cerita. Da'i, mana ada, saya memang hati baik. Rasa diri baik tu pun tanda tak baik. Iblis pun rasa dia baik. Iblis kata apa? Ana khairu minhu, aku lagi baik daripada Adam, aku lagi bagus daripada Adam, aku lagi mulia daripada Adam. Apa jadi pada Iblis? Allah laknat Iblis, Allah halau daripada syurga. Sebab tu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takwa ini dia akan buatkan kita berhati-hati dalam bercakap, mendengar dan juga buat keputusan dan perbuatan-perbuatan kehidupan kita.